Prestasi emas 50 gram. Cuba anda tengok kenaikan harga emas 50 gram di tangan saya ini. Di tahun 2020 anda boleh dapatkan emas 50 gram ini dengan hanya RM12,000. Pada hari ini tahun 2026 Januari, harga emas 50 gram ini telah mencecah lebih RM35,000. Ini bermakna harga emas 50 gram ini dalam masa 5 tahun telah meningkat lebih RM23,000. Bayangkan jika pada tahun 2020 anda tidak tukarkan RM12,000 tadi ke dalam bentuk emas, angkanya sama saja. Dalam bank tetap ada RM12,000. Tetapi nilainya semakin kecil. Apa yang anda boleh beli dengan RM12,000 pada 5 tahun yang lalu, mungkin sekarang tak dapat beli item yang sama. Ia dapat menampung kos kenaikan harga barang dan perkhidmatan yang disebabkan oleh inflasi. Jika ada duit banyak dalam simpanan dalam bank dan anda tahu anda takkan guna dalam tempoh 2 tahun ke atas, langkah bijak adalah untuk tukarkan simpanan tersebut, bekukan dalam bentuk emas. Bagi anda yang nak simpan dalam bentuk emas ini, boleh isi beg biru sign up bawah ni. Nanti saya akan hubungi anda dan guide anda journey menabung emas di Public Gold.